macam mana nak tahu organizer tu kalau dia handle, kalau dia create event, Okay. tak kisahlah bola ataupun futsal, macam mana dia nak tahu benda tu betul ataupun tipu ataupun scam? Okay. Cara paling senang okay, ni aku share lah kan, sementara kita ada kat sini. Tak ada, kita dua je. Kita dua je. Tak ada siapa kat sini. Untuk pendengar-pendengar. Oh, okay. 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 Kalau korang dapat satu event, tapi benda ni ini untuk futsal ataupun bola sepak pun boleh jugalah kan. Kalau kita boleh ambil tahu tentang kejohanan tu ataupun liga tu, sebenarnya directly daripada tempat tu sendiri, tempat yang akan diorganiskan. Contoh kita buat kejohanan tu, dia war-warkan akan berlangsung di kawasan Court A. Okay. Contoh A Jadi kita dah contact organizer tu dah, nak register. Tapi untuk confirmation, kita boleh contact owner Court A ni. Cakap, hello bang, saya nak tanya, saya tengok ada poster berkenaan dengan kejohanan futsal ni pada tarikh sekian-sekian. Betul tak bang? Sebab kalau organizer tu buat dengan kat situ, dia sepatutnya dah book. Mesti dia booking awal. Mesti dia book. Jadi mesti dia dah book benda tu. Jadi bila dia dah book, maksudnya benda tu betul lah. Tak adalah 100% betul, tapi once sebelah kaki kita dah percaya dah, okay, benda tu ada. Lagi-lagi kalau tuan court tu sendiri cakap, betul, dia memang buat. Dia memang selalu buat event tempat saya. Lagilah benda tu percaya. Dia mewujudkan trust level dekat organizer tu. Betul. Sebab organizer memang sepatutnya kena ada hubungan yang baik dengan operator-operator. Poin yang kedua ada? Poin yang kedua adalah kita tengok background check organizer tu lah. Melalui contoh, kalau dia willingly post benda tu, dia guna personal ke, ataupun dia menggunakan dia punya company yang dah well known ke. Jadi itu satu benda yang boleh kita rasa percaya, kita rasa yakin. Yang sekarang social media lah kan. Social media. Kalau dia berani post pakai Instagram dia contoh, lepas tu Instagram dia pun kita tengok gambar family semua ada. So dia tak ada, at the first place tu kita nampak tak ada benda yang hanky-pinky kat awal-awal tu kan? Jadi tiba-tiba buat organize event, satu gambar poster, akaun baru create, tak ada followers, tak ada apa kan? Tak tahu. Satu akaun, satu je gambar dia. Betul. Suspicious lah kat situ. Betul. Faham. Dua poin yang menarik. Satu, tanya kalau Padang court tu sendiri, court ataupun Padang tu sendiri. Yang kedua, siasat background dia punya background check. Menarik. Aku duk terfikir ke apa cara lagi yang boleh kita buat supaya nak elak daripada kena scam. Betul. Sebab benda tu, kes tu, dia memang akan palitkan semua organizer yang lain. Ada organizer contoh yang memang betul-betul niat nak buat benda tu betul-betul, tapi terpalit dengan kes yang macam ni lah. Disebabkan maybe dia ada kepentingan dia sendiri ke apa, kita tak tahu kan. Tapi dia akan mencemarkan lah kepada organizer lain. Sebab tu saya panggil awak sekarang ni. Kita nak bersihkan nama kita. Bukan sebab nilai setitik rosak susu sebelanga. Tapi kita sebenarnya nilai yang di belanga yang lain. Okay. Kan betul juga kalau ikutkan video yang kena scam bola, padang bola tu, Padang Taman tak silap aku. Dia ada kursi simen tu kan. Betul. Dia banyak cara sebenarnya. Even untuk background check pun, kalau kita betul-betul someone yang particular kan, contoh dia, sebab dia mesti akan buat dekat poster tu barisan sponsor dia ke, kerjasama dengan siapa. Jadi kat situlah kita boleh tengok background check dia. Faham. Lagi-lagi kalau dia cakap dia buat kerjasama dengan KBS contoh, kita boleh check sendiri dengan KBS. Tengok, boleh tengok logo-logo yang dia letak tu. Betul. Kan. Sebab tu logo-logo yang dia letak tu sebenarnya as a organizer, benda tu sangat penting. Untuk menguatkan lagi keyakinan orang terhadap brand lah. Faham. Sekejap, aku tengah fikir. Hilang pula soalan aku. Tengah syok cerita pasal scam tadi kan. Tu saya syok cerita pasal scam.